Polis telah mengesahkan bahawa penceramah bebas Zamri Vinod serta aktivis Tamim Dahri yang sedang disiasat dalam beberapa kes berasingan dilaporkan telah melarikan diri ke Thailand. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail mengumumkan bahawa usaha untuk mengesan kedua-dua individu tersebut sedang giat dilakukan dengan kerjasama pihak berkuasa Thailand. Menurutnya, siasatan terhadap Zamri berkenaan kenyataannya pada perhimpunan di Ibu Negara pada 7 Februari lalu telah dihantar ke Pejabat Peguam Negara. Arahan untuk mendakwa Zamri mengikut Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan yang berkaitan dengan kenyataan yang boleh mendatangkan ketakutan atau kegentaran awam telah dikeluarkan. Selain itu, siasatan juga dijalankan terhadap Zamri berhubung kenyataan yang menghina kaum India yang kini telah dirujuk ke Pejabat Pendakwaan Pulau Pinang. Arahan pertuduhan di bawah Seksyen 4(1) Akta Hasutan 1948 juga telah dikeluarkan. Dalam kes Tamim, kertas siasatan mengenai tindakan merosakkan sulam, simbol suci bagi agama Hindu di tapak lama kuil di Langkawi, Kedah, telah dihantar ke Pejabat Pendakwaan Kedah. Arahan pertuduhan di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan telah dikeluarkan untuk tindakan lanjut. Pertuduhan terhadap kedua-dua individu ini akan dilaksanakan dalam masa terdekat sebaik sahaja mereka berjaya dikesan dan dibawa pulang, kata Muhammad Khalid dalam kenyataannya malam ini. Beliau menegaskan bahawa pihak polis tetap komited untuk memastikan tidak ada kompromi terhadap individu atau kumpulan yang terlibat dalam sebarang kegiatan yang mengancam ketenteraman dan keselamatan awam.